Korang mesti pernah kan balik kerja penat, tengok kereta kotor pula macam ni, terus tak ada mood. Nak basuh paip pula jauh, air pula slow, aduh tu tak ada mood. Lagi car wash batu pula panjang, masa dah tak ada, keluar duit pula lagi kan. Tapi sejak guna waterjet cordless ni, semua jadi mudah guys. Tinggal cucuk je guys. Korang tinggal standby air je banyak-banyak. Kat sini aku guna mata spray yang kuat tu guys. So korang tengok betapa kuat dia punya sembur. Orang kata tak kuat sangat, tak perlahan sangat. Cukup-cukup je untuk cordless macam ni kan. So yang ni aku guna jenis mata spray punya guys. So tengok dia punya semburan dia. Okey lah guys kan, not bad lah. Boleh pakai guys. Korang akan dapat sekali tong sabun ni guys. Nampak tu, korang masukkan, lepas tu korang terus spray je. Tengok. Ada buih juga guys. Okey lah guys, not bad, boleh guna. Dalam beberapa minit je guys, kereta korang bersih seperti sedia kala. Kalau korang nak mudah macam ni, aku rekomenkan korang ada satu. Korang tengok dekat beg aku ni, berapa korang dapat guys?